Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Kami daripada Guru 8 hari ini akan membincangkan tentang topik tutur kata citra peribadi. Jadi di sini banyak yang kita lihat secara spesifiknya sebagai anak muda kebanyakannya menggunakan tutur kata ataupun cara percakapan untuk berkomunikasi dengan orang lain di dalam aplikasi ataupun platform media sosial dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak formal dan juga kasar. Jadi Nuha, apakah pandangan anda tentang penggunaan bahasa kasar dalam kalangan generasi kini? Pada pandangan saya, jika dilihat dari mata kasar, mungkin penggunaan bahasa kasar di media sosial itu semakin menjadi-jadi dalam spesifiknya dalam kalangan generasi muda. Mari saya mulakan perbincangan kita pada pagi ini dengan maksud bahasa kasar di media sosial. Pertama sekali, bahasa kasar di media sosial merujuk kepada penggunaan perkataan seperti makian, hinaan, ejekan atau komen berunsur provokasi yang boleh menjatuhkan maruah seseorang. Ia boleh berlaku melalui posting, komen, mesej peribadi, malah video yang dimuat naik ke dalam media sosial. Kadang-kadang perkara ini boleh berlaku kerana penggunaan rasa bebas bersuara tanpa batasan. Tetapi pengguna-pengguna media sosial lupa bahawa kata-kata yang dilontarkan itu boleh menyakiti perasaan orang lain secara tidak langsung. Sebagai contoh, macam mana perkara yang macam apabila generasi muda itu melontarkan perkataan-perkataan yang tidak baik ataupun kasar kepada orang lain yang awak pernah tengok dalam sosial media? Contohnya, pengguna-pengguna di media sosial berasa terlalu bebas untuk melontarkan komen-komen yang negatif kepada pengaruh artis, selebriti yang berada di media sosial, dan mereka tidak tahu tentang risiko yang boleh datang kepada mereka. Sekali itu apakah punca-punca penggunaan bahasa kasar di media sosial? Ya, kita dapat banyak punca. Bermulanya terdapat banyak punca penggunaan bahasa kasar di media sosial. Antaranya ialah kerana identiti pengguna-pengguna media sosial ini tidak dikenali oleh orang luar. Apabila identiti mereka tidak dikenali, pengguna berasa lebih berani untuk menggunakan bahasa kasar tanpa memikirkan sebab dan akibat setelahnya. Selain itu, budaya viral dan perhatian turut menjadi faktor. Ada yang sengaja menggunakan bahasa kasar untuk mendapatkan tontonan, likes dan followers dengan cepat. Tekanan emosi dan kurang didikan digital turut menjadi punca yang menyumbang kepada masalah ini. Seperti yang saya pernah lihat juga, kebanyakannya apabila terutama sekali di dalam aplikasi TikTok, kebanyakan sekarang ni kita boleh buat akaun palsu untuk komen di posting orang-orang yang sama ada daripada pengaruh ataupun kawan-kawan sendiri ataupun orang yang kita tidak kenali pun boleh jadi untuk kita komen benda-benda yang negatif dan tidak masuk akal. Kiranya seperti contoh, ada seseorang orang yang tidak dikenali membuat akaun palsu dengan meletakkan gambar profil palsu. Macam kita ni tidak kenal pun siapa orang yang ingin komen kepada kita punya posting ni, kepada gambar kita, kepada video kita, dan secara tidak langsung mereka hanya suka hati komen perkara-perkara yang negatif ataupun melontarkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya untuk bertujuan membuat hati untuk menyakitkan hati orang yang membuat postingan itu. Seperti contoh, seseorang itu membuat video ataupun gambar untuk menaikkan semangat ataupun memberikan apa yang kita panggil tu inspirasi kepada orang lain untuk menjadi seperti kita. Tapi orang-orang yang tidak masuk di akal ini suka hati melontarkan komen-komen yang negatif seperti nak tunjuk baik ataupun kita pun boleh buat, tapi macam mereka ini sesuka hati untuk menunjukkan emosi mereka sahaja, walhal mereka tidak pernah membuat seperkara yang apa mereka yang post apa mereka
apa yang pengaruh itu cuba untuk sampaikan kepada orang-orang di sosial media itu. Jadi banyaklah perkara yang negatif berlaku di situ dan boleh melibatkan macam kes polis ataupun boleh melibatkan kepada perkara itu menjadi besar, walhal benda itu sebenarnya tidak ada isu langsung pun. Saya setuju dengan saudara Syuzidah. Pada pendapat saya, perkara ini juga berlaku kerana kurangnya pemantauan oleh ibu bapa di media sosial. Kerana walaupun media sosial pada zaman sekarang ni ada disertakan dengan ciri-ciri khas seperti pemantauan ibu bapa, namun ciri-ciri itu tidak digunakan dengan betul oleh pengguna-pengguna di media sosial. Mereka mencuba untuk menipu identiti dan maklumat pribadi diri mereka supaya mereka dapat akses kepada ciri-ciri akaun yang lebih meluas dan tidak ditapis dan tidak dilihatkan penggunaan mereka di media sosial. Mereka boleh membuat sesuatu hal sahaja. Saya nak tanya, seperti kita tengok sekarang, penggunaan kata kasar dalam media sosial ni semakin menjadi-jadi. Tapi sebab peranan kita sebagai masyarakat atau pengguna media sosial, jadi apakah peranan kita sebagai pengguna media sosial untuk menghentikan penggunaan kata kasar? Kita sebagai pengguna yang bijak dan lebih dewasa berbanding mereka-mereka ni, kita perlulah mencuba untuk menghentikan mereka dengan cara kita boleh membalas komen mereka di ruangan komen supaya lebih ramai pengguna-pengguna lain yang tahu bahawa benda ini sebenarnya negatif dan tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Apa yang boleh kata anda? Pada pendapat saya, selain daripada penggunaan bahasa kasar ataupun bahasa negatif dalam media sosial, terdapat juga penggunaan bahasa rojak di dalam media sosial. Bahasa rojak merujuk kepada penggunaan pelbagai bahasa seperti bahasa Melayu, Inggeris, Mandarin, Tamil atau dialek tempatan dalam satu ayat. Fenomena ini sangat ketara di media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok maupun X kerana ruang media sosial ini adalah ruang yang pengguna komunikasi yang tidak formal dan di mana pengguna bebas mengekspresikan diri mereka tanpa terikat dengan tata bahasa baku. Penggunaan bahasa rojak ini biasanya muncul apabila seseorang individu tu nak menyampaikan mesej dengan lebih cepat, ringkas atau mengikut daya percakapan harian. Antara sebab yang lain adalah seperti pengaruh trend, penggunaan slang, persekitaran bahasa dan pendedahan kepada konten antarabangsa juga menjadi salah satu sebab kenapa bahasa rojak ni menjadi semakin meluas di kalangan remaja. Jadi pada pandangan anda, adakah bahasa rojak ini sebenarnya digalakkan ataupun dikira sebagai satu kesalahan jika digunakan oleh pengguna-pengguna sosial media ni, ataupun ia hanya sekadar hiburan ataupun bahasa untuk kita berkomunikasi secara santai? Bahasa rojak ni dia tertakluklah kepada cara penggunaannya. Dia terdapatlah kebaikan dan keburukan yang tersendiri. Antara kebaikan penggunaan bahasa rojak ni dapat mewujudkan komunikasi yang lebih santai. Sebab bahasa rojak ni dia mampu menjadikan perbualan dalam keadaan jadi lebih natural dan tak terlalu formal dan membantu pengguna merasakan diri mereka ni lebih dekat dengan orang yang dia hubungi. Selain itu, bahasa rojak ni juga mampu menggambarkan identiti rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Sebab di Malaysia ni terdapat pelbagai kaum. So, jadi terdapat juga berbagai bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat seperti bahasa Cina, bahasa Tamil, dan ini dapat membuktikan bahawa keunikan berbilang kaum di Malaysia ni kita dapat ekspresi kepada orang ramai lah sebab kita dapat gunakan bahasa secara fleksibel. Tapi kesan daripada penggunaan bahasa rojak pula, kita boleh dapati bahawa ramai pelajar-pelajar sekolah rendah, sekolah menengah tidak dapat menguasai bahasa Melayu dengan cemerlang. Mereka tidak dapat menulis karangan panjang yang cemerlang tanpa penggunaan bahasa-bahasa lain ataupun selanga yang digunakan di media sosial. Apa pendapat anda? Pendapat saya lah, kenapa bahasa rojak ni tidak digunakan dalam program-program formal seperti dalam ujian atau dalam belajar ataupun di event-event di
yang digunakan dalam tempat tersebut. Sedangkan bahasa rojak ni lebih mudah difahami daripada bahasa baku atau bahasa formal. Pada bahasa rojak ni kita tahu ialah bahasa yang tidak formal dan tidak semua individu memahami semua bahasa yang dicampurkan dalam satu ayat tersebut. Jika seseorang menggunakan terlalu banyak bahasa dalam satu ayat dan penggunaan yang berlebihan boleh membuatkan individu yang tidak memahami penggunaan bahasa rojak tu rasa tersisih dan keliru dengan informasi yang diberikan dan menyebabkan komunikasi menjadi tidak. Seterusnya kita juga perlu menjaga kehormatan sesebuah majlis itulah. Jika kita terlalu menggunakan bahasa santai, dia majlis itu akan menjadi seperti kucak-kacir kerana kita mencampur adukkan bahasa rojak dengan bahasa formal, bahasa rasmi. Jadi seperti contoh kalau kita bersama dengan seperti yang di-Pertuan Agong ke ataupun guru besar atau pengarah, jadi ianya seperti tidak menjaga kehormatan ataupun adab apabila kita menggunakan bahasa campur-campur, bahasa rojak lah orang katakan. Jadi seterusnya saya juga akan membincangkan tentang imej diri dan maruah di dalam penggunaan social media. Apa itu imej diri dan maruah? Jadi saya mulakan dengan contoh dahulu. Jika seseorang melontarkan komen di social media, di ruangan komen, contoh seperti postingan seseorang kan, seterusnya kita melontarkan komen seperti menggunakan carutan PODOH lah kau ni, contohnya begitu. Jadi kita sebagai orang yang melihat komen itu, apabila kita macam scroll social media kan, kita tengok komen itu, and then kita rasa, seterusnya kita akan rasa macam kenapa dia kena mencarut, kenapa dia rasa macam, kenapa postingan itu perlu diteruskan dengan carutan yang tidak bermaruah, yang beremosi. Jadi kita akan rasa macam benda itu melambangkan imej mereka, melambangkan maruah mereka, seperti macam kita akan menganggap mereka ni tidak beradab, tidak berasa hormat kepada orang apabila orang ingin meluahkan perasaan ke ataupun memberikan sesuatu postingan yang sebenarnya ianya bermanfaat kepada orang lain, tetapi kita sewenang-wenangnya melontarkan emosi kita dengan carutan dan perkara yang negatif seperti itu. Jadi apabila kita sendiri yang tengok posting itu, kita sendiri tengok komen itu, kita akan rasa macam adakah ini dia, inilah melambangkan diri dia, inilah menambahkan maruah dia dengan mungkin setiap hari dia ni memulakan hari dengan mencarut, memulakan hari dengan berkata kasar dengan kepada orang lain. Jadi itu akan membuatkan kita tidak selesa untuk mungkin untuk berkawan dengan orang itu ke, ataupun akan membuatkan kita rasa macam kita tidak selesa lah, kita tidak rasa untuk ingin mengenali dengan orang itu lebih dalam kerana kita sudah tahu perkara sebenar yang berlaku apabila dengan hanya sebuah komen itu, walaupun sebenarnya orang tersebut tidaklah seperti itu. Jadi kita sudah berubah perspektif terhadap orang itu. Jadinya seeloknya kita apabila melihat postingan seseorang itu, lebih baik kita, jika kita ingin hanya bergurau ataupun membuat lawak, kita seharusnya tengok dulu konten ataupun isi kandungan yang mereka cuba sampaikan dengan melihat situasi lah. Kalau macam kata itu kawan kita, mungkin kita boleh masih memberi gurauan kasar kan. Tapi kalau dia macam orang yang kita tidak kenal ataupun orang yang macam berpengaruh dia, orang yang pun identiti sebenar, jadi kita tidak bolehlah melontarkan komen-komen carutan seperti itu, kerana itu adalah melambangkan bagaimana kita punya diri di dalam penggunaan social media ini. Kita pun tidak tahu pengguna social media itu merupakan orang yang lebih dewasa daripada kita, betul. Ataupun orang yang lebih muda daripada kita. Dia akan jadi lebih teruk jika orang tersebut adalah orang yang lebih muda daripada kita. Sebabnya kalau itu orang muda, dia akan terbiasa dengan bahasa tersebut dan perkara ini boleh melebar ke generasi yang akan datang. Jadi menunjukkan yang kita ni tak ada rasa hormat kepada generasi lain. Tak kisahlah itu orang muda atau orang tua. Jadi Ikhwan, apa pandangan awak dalam penggunaan bahasa yang bagus ataupun bahasa kasar ini di dalam penggunaan social media dalam generasi kita ini? Bagi pendapat saya, penggunaan bahasa kasar ni sepatutnya kalau boleh kita semua elakkan. Sebab bahasa kasar ni bukan saja salah daripada perspektif orang ramai, tetapi juga boleh berbuat dosa. Seperti kita tahu, tiada agama dalam dunia ni yang menggalakkan umatnya untuk berkata-kata kasar. Jadi sini saya akan buat tambahan bahawa tentang penggunaan bahasa kasar, garis bahasa bagi. dalam bahasa. Okay.
Jadi sini saya nak buat tambahan tentang laras bahasa panggilan. Seperti kita tahu, kita tengok sekarang bahawa bukan kita saja tapi orang ramai bila dia jumpa kawan dia sendiri, dia akan gunakan laras bahasa panggilan yang tidak betul. Seperti dia tengok orang tu gemuk sikit, dia panggil bom. Seperti nama orang tu sama seperti ikan, dia panggil ikan. Kalau dia tengok orang tu selalu pergi masjid ke pergi surau, dia panggil orang yang cantik, macam ustaz. Jadi laras bahasa panggilan ni kalau boleh kita guna laras bahasa panggilan yang betul ataupun yang hormat. Jangan kita guna laras bahasa panggilan yang seolah-olah macam menghina orang tersebut. Ni macam seolah-olah kita ni Betul-betul saya nak tambah macam kita zaman sekarang ni kita nak panggil orang tu kita woi macam tu. Sedangkan benda tu sebenarnya kasar dan tidak sepatutnya digunakan dalam sehari kita lah. Orang pun boleh terkejut kalau kita panggil macam woi macam tu, lepas tu panggil nama panggilan yang kasar, jadi orang akan terasa lah macam mereka bagi aku Bob, panggil nama aku, tahu sensitivity orang. Jadi teruskan. Kalau kita baca seperti yang dicakap oleh saudara kita tadi, dia membuat orang rasa terasa. Tapi kita nak orang tersebut, contoh kita nak orang tersebut berubah, tapi kita guna dengan cara-cara atau bahasa panggilan yang kasar. Bagaimana kita nak expect, bagaimana kita nak jangka yang orang tu akan berubah kalau kita sendiri cara kita panggil dia pun kita dah seolah-olah menghina dia. Dia tidak memberi dia motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Ada apa pun tambah? Tambahan pula laras bahasa kepada orang-orang ternama seperti Perdana Menteri. Seringkali kita lihat dalam media sosial mereka hanya menggunakan nama Perdana Menteri itu tanpa panggilan yang seharusnya kita panggil untuk menyatakan sesuatu. Dan ini telah menunjukkan bahawa hilangnya kedaulatan dan rasa hormat kepada orang yang lebih berpangkat di negara kita. Ya, betul. Jadi macam apabila kita sepatutnya dalam negara ini kita ada undang-undang. Jadi apabila kita menggunakan laras bahasa ataupun laras panggilan yang tidak betul, terutama sekali kepada orang-orang yang lebih berpangkat, yang lebih berautoriti daripada kita boleh dikenakan tindakan sama ada masuk penjara ataupun saman, kerana itu adalah sebuah kehormatan bagi mereka yang sudah berusaha dan bersusah payah untuk menjaga negara kita, menjaga keamanan negara. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang berwibawa, yang berwaspada dengan segala perkara di dunia ini, di Malaysia, negara Malaysia Madani ini, kita seharusnya menjaga kita punya cara percakapan, macam mana kita berkomunikasi dengan orang luar ataupun orang yang kita kenali. Kita kena menggunakan bahasa panggilan yang betul-betul tepat dan betul-betul menjaga sensitiviti orang itu. Macam sebagai contoh yang saudara Ikhwan berikan tadi, kita panggil orang itu Bob ke ataupun kita panggil orang itu macam woi ke kan, benda tu sangatlah perkara itu sangat sensitif bagi mereka yang mungkin ada juga orang yang bersusah payah untuk menjaga badan, menjaga berat badan ataupun menjaga mereka punya sensitiviti. Jadi kita sebagai rakan yang baik, kita seharusnya menjaga perkara yang sama, kerana kita tidak tahu betapa susahnya mereka untuk menerima segala cacian ataupun menerima segala hentaman daripada orang luar untuk diri mereka sendiri. Jadi macam contoh juga sebagai kaum India kan, selalunya sekiranya kita dengar orang panggil oi keling macam tu kan, jadi perkara itu sangatlah tidak baik kerana benda itu sangat sensitif bagi mereka, kerana mereka telah pun kita panggil mereka sebagai kaum India, bukan keling. Jadi mereka akan rasa macam terancam lah, kerana kita kan satu Malaysia, kita sepatutnya menghormati perkauman antara Cina, India, Melayu. Jadi kita seharusnya sehari sejiwa. Tidak seharusnya kita menggunakan bahasa-bahasa yang boleh membuat mereka terasa dan sensitif dengan orang yang sendiri di dalam perkauman mereka sendiri, di dalam satu Malaysia sendiri. Jadi betul lah kata saudara Ikhwan, kita tidak boleh menggunakan panggilan yang tidak betul, yang boleh membuat orang sensitif dengan perkara-perkara yang sepatutnya benda itu tidak menjadi isu pun. Walaupun ia hanyalah bahasa, ramai orang memandang rendah tentang laras bahasa panggilan. Sebab kalau kita teliti dari sudut pandang berbeza, laras bahasa panggilan ni mencerminkan adab kita. Kalau kita asyik menggunakan laras bahasa panggilan tidak betul, kasar, lama-kelamaan kita yang beradab ni pun akan terbiasa dan
kita akan lari daripada adab. Maksudnya kita dah tak ada adab sebab kita gunalah bahasa panggilan yang salah dan kasar. Tapi kalau kita gunalah bahasa panggilan yang betul atau hormat, baik, mungkin kita daripada orang yang kurang beradab, kalau kita selalu guna, kita akan sedar dan kita tanpa secara tidak sengaja menjadi orang yang beradab. Ya, betul. Yang satu untuk melambangkan ciri-ciri identiti Malaysia yang Sehati sejiwa. Yang sehati sejiwa. Yang satu kan dalam rukun negara ada dinyatakan bahawa kesopanan dan kesusilaan. Jadi untuk kita tunjukkan yang bahawa sini kita menerapkan penggunaan prinsip rukun negara dalam kehidupan, kita haruslah menggunakan penggunaan laras bahasa panggilan yang sewajarnya dalam kehidupan seharian kita. Ya. Marisa, berapa minit lagi? 5 minit. Lagi. Jadi di sini kami nak mengulas tentang segala topik ataupun perkara yang telah kami bincangkan seperti tadi berkenaan dengan penggunaan bahasa di dalam social media kan. Jadi kita seharusnya sebagai seseorang yang berakal, yang mempunyai akal yang baik yang telah Tuhan kurniakan, Kita pula penuntut. ya pula menuntut isi kerja tinggi, Yang orang memang pandang tinggi. ya yang orang pandang tinggi, yang beradab, yang berilmu. Kita seharusnya menggunakan laras bahasa yang formal, yang bukan formal, maksudnya yang tepat lah, yang secara situasi macam beradab. Macam bahasa rojak tidak salah untuk digunakan, tetapi ikut situasi. Jika situasi itu tidak kena dengan apa yang kita ingin sampaikan, kita seharusnya melihat dululah macam mana. Contohnya macam seperti kita di majlis rasmi, takkan tiba-tiba kita nak guna bahasa rojak kan. Jadi kita harus melihat dulu kebergantungan situasi itu dulu. Tapi kalau anda kata di dalam majlis itu ada kawan-kawan yang kita rapat, kenalan yang rapat, itu tidak mengapa untuk kita guna bahasa rojak. Tetapi jika kita ingin bertemu dengan orang-orang yang lebih berautoriti daripada kita, yang lebih berkuasa, lebih berpangkat, kita seharusnya berfikir dulu secara waras apa yang ingin disampaikan sebelum kita mengeluarkan kata-kata tersebut. Contoh macam kalau kita ingin mengajak yang di-Pertuan Besar Agong ataupun sesiapa saja yang seperti itu untuk berburak, untuk bersembah, gunakan laras bahasa yang formal lah. Walaupun majlis sudah habis sekalipun, kita perlu menggunakan laras bahasa yang formal kerana dia tetaplah seseorang, beliau tetaplah seseorang yang berkuasa, berautoriti, berpangkat lebih daripada kita, dan beliau adalah belum menunjukkan kehormatan kepadanya walaupun bukan dalam situasi yang formal. Sebagilah bahasa panggilan tadi dikata seperti kita gunalah bahasa panggilan yang bagus. Kemudian dikatakan seperti saudari sebentar tadi, bahasa panggilan ni jangan kita gunalah bahasa panggilan ni terhadap sebuah kaum seperti India kita panggil terdiri, kalau Cina kita panggil batas etiket. Jangan macam tu. Sebab kita ni apa, negara kita negara Malaysia, negara kita dalam makmur dan berbagai kaum dan berbagai berbilang bangsa dan kaum. Jadi kalau kita gunalah bahasa seperti itu, dia menunjukkan sikap resis terhadap masyarakat sendiri, masyarakat kita. Jadi kalau macam tu kita cuba elakkan, kalau boleh jangan langsung gunalah bahasa yang kasar. Kalau itu kita gunalah bahasa yang baik, bagus, yang positif seperti itu. Bagaimana pula dengan laras bahasa kasar? Bahasa kasar, kalau bahasa kasar seperti sama saja seperti kita menyentuh isu sensitiviti perkauman lah. Macam tiba-tiba kita cakap orang tu hitam walaupun kulit dia hitam kan, macam kita panggil hitam. Itu seharusnya tidak bolehlah digunakan sebab kita warna kulit ni tidak memberikan maksud apa-apa pun. Ia hanyalah sekadar warna kulit, tapi tidak bermakna hitam itu adalah kotor ke ataupun putih itu bersih. Tidak pernah memberi maksud seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengandai-andaikan jika orang tu hitam jahat, orang tu hitam je perkara yang buruk semua dekat orang hitam, macam tu. Jadi tak bolehlah sebab perkara itu sangat-sangat sensitif bagi orang yang mempunyai kulit seperti itu kan. Jadi tidak bolehlah nak kita menggunakan bahasa seperti itu dengan panggilan hitam. Benda tu sangatlah tidak wajar. Jika kita ni sebagai seorang yang berilmu dan berakal, kita boleh berfikir secara waras lah sebelum bercakap sesuatu itu. Betul. Lagi satu, kita tidak tahu yang kalau kita menyentuh isu sensitiviti tu, kita tak tahu yang mungkin nanti dia hilang keyakinan diri, dia merasa tertekan, depresi dan stres
kita tidak tahu apa perkataan kita ni boleh mengakibatkan seseorang itu. Apa yang kita lakukan pada hari ini mungkin memberi kesan yang sangat besar kepada mereka dan kita tidak menyedari pun tentang perkara itu. Mungkin sekarang kita nampak mungkin seseorang itu biasa je, okey je apabila kita menggunakan bahasa yang kasar pada mereka, tapi kita tidak tahu kesan selepas itu apa akan jadi pada mereka. Boleh jadi mereka akan hilang, macam dia kata, keyakinan diri akan hilang, lepas tu confidence akan hilang, mungkin dia akan takut untuk berjumpa dengan orang. Jadi kita seharusnya menjaga kita punya sensitivity dan juga percakapan apabila bercakap dan berkomunikasi dengan semua orang. Jadi kita dapat simpulkan bahawa penggunaan laras bahasa yang tepat di dalam media sosial ini adalah satu perkara yang penting kerana ia menggambarkan diri seseorang dan semua pihak perlu memainkan peranan mereka dalam menjayakan penggunaan laras bahasa yang tepat ni di dalam media sosial dan meluaskan lagi penggunaan ini sehingga menjadikan amalan yang mulia kepada generasi-generasi muda. sekian, terima kasih.